Assalamualaikum. Okey, kat sini Nurul ada buku Asas-Asas Fardu Ain Wanita, Hukum Hakam Berkaitan Taharah, Darah Wanita, Solat, Puasa, Zakat, Haji dan Umrah. Jom kita sama-sama tengok yang pertama. Buku ni tebal tau. Okey, yang pertama Mukadimah. Okey, dekat sini dia cakap segala kesyukuran dah ku rafakkan ke hadrat Allah SWT atau segala limpah kurnia serta inayahnya, bahkan ilham yang diberikan olehnya dalam menyusun buku ini ada dari awal hingga ke akhir demi nambahkan lagi rasa cinta kepada kekasihnya baginda Nabi dan seterusnya. Buku ni tebal, jadi Nurul akan baca sendiri. Okey, nak kongsi cerita dengan korang. Takut korang bosan dengar, lagipun Nurul nak pegang buku ni baca kat korang susah, berat sebab Nurul bukan sihat sangat. Harap korang faham. Okey, korang jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan lonceng sis Nurul. Assalamualaikum.